Semalam saya ada terima call daripada salah seorang penyimpan emas di bawah bimbingan saya. Dia bagi tahu saya dia nak tutup akaun emas Public Gold. Saya memang bagi priority untuk reply dan untuk bantu bagi siapa-siapa yang nak tutup akaun sebab saya tahu dia dalam keadaan terdesak untuk pakai duit dengan keadaan segera. Jadi untuk itu saya minta detail penyimpan emas tersebut. Rupa-rupanya dalam akaunnya ada 0 gram. Maksudnya emas-emas dalam akaun yang dia dah menabung sekitar 20 gram sebelum ni dah dikeluarkan secara fizikal. Jadi selepas saya semak, saya baru tahu bahawa dia kurang faham sebenarnya tentang fungsi akaun emas physical gap. Dan saya rasa ramai lagi masyarakat dekat luar sana dia tak faham sangat tentang akaun emas physical gap. Jadi akaun emas physical gap ni sebenarnya tujuannya untuk memudahkan kita menabung emas secara fizikal. Dekat akaun emas gap ini kita boleh menabung sikit-sikit dengan bajet serendah RM100 saja. Bila dah capai target, kita keluarkan emas secara fizikal. Seperti penyimpan emas saya tadi, dia dah menabung sampai ada sekitar 10 hingga 20 gram. Kemudian dia dah keluarkan emas secara fizikal, tapi dia tak faham, dia kata dia nak tutup akaun. Sebenarnya, akaun emas gap ni dia tak perlu untuk kita tutup. Apabila baki akaun emas gap tinggal kosong, maksudnya akaun gap kita akan kekal kosong selagi mana kita tak tambah gram emas dekat situ. Jadi akaun emas gap ni sebenarnya transit saja untuk kita menabung emas dengan sangat mudah. Kalau nak dapatkan item 20 gram macam ni, harganya sekitar RM11,000 untuk hari ni.